Siapa pula tu Dia ni balik ni. Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam. Oh, Hasan. Baru nak balik, Hasan? Ya, Pak. Sudah 10 tahun kau pergi, Hasan? Saya baru ingat rumah lah, Pak. Semalam saya ingat rumah. Engkau ni cakap slang benda dah ni. Duduk engkau kerja kat mana sekarang ni? Saya itu kerja Jakarta, Pak. Kerja Jakarta 10 tahun dah hilang dah bahasa Malaysia. Aduh. Kenapa engkau ni nampak makin lama makin hitam ni? Saya kerja bangunan sana. Kerja bangunan? Dia ni, kau tengok tu abang kau tu. Makin lama makin hitam, makin gelap ni. Engkau ni memang tak ada niat nak balik kampung selama 10 tahun. Saya balik ni, saya ingat tu, saya mimpi bapak macam mana itu bapak. Engkau baru ingat bapak ayah. Dulu engkau panggil ayah, sekarang engkau panggil bapak dah. Ya, saya mimpi tidur semalam. Oh, engkau baru mimpi ayah. 10 tahun ni baru engkau mimpi kat ayah Engkau tahu dah ayah dah sakit lama dah. Dah sakit. Kalau ibu? Ibu dah meninggal 2 tahun dah, Hasan. Engkau ni tak tahu anak apa ni. Anak jenis apa engkau ni, Hasan. Masa ni baru tu engkau nak tu. Ni. Dia ni salam dengan abang. Adik, sudah besar adik ni Engkau ni tak boleh cakap bahasa Melayu ke? Sudah tak boleh lah, Pak. Dah tinggal Jakarta 10 tahun tu hilang bahasa Melayu. Hilang. Saya sekarang ngomong bahasa Indonesia saja, boleh ngomong. Ngomong bahasa Indonesia? Aduh lah. Baru 10 tahun. Dah hilang habis dah bahasa Pahang. Sudah hilang habis. Saya campur sama orang sana, orang Jakarta sana, Pak. Orang Jakarta. Aduh. Saya campur sama orang Jawa. Campur orang sana dah nak jadi muka orang sana dah. Tengok saya pun lihat saya punya kulit hitam semua. Muka hitam. Hari-hari saya panas.